Assalamualaikum guys, dan welcome back to my channel Adi Gaming. So hari ni Adi dan kawan-kawan Adi terperangkap dalam satu tower, iaitu Tower Walid Anomali. Takutnya. So hari ni bukan Adi seorang je kena tangkap guys. Adi yang kena tangkap Arcade, Skippy, Aish, Ustaz lah, saya informational, Zikri, Mika dan Hakim. So, kita orang semua ni kena lari guys. Kata kita kena pejamkan mata dan bayangkan Walid. Takutnya. Okay. Weh, Adi anak Walid mana ada? Okay guys. Tak perlukan masa, jom kita main. Go. Weh, apa ni? Okay. Macam mana nak main ni? Okay. Okay, laju. Oi, pasal hati Walid Pir. Sini. Shelter. No, sini. Guys, kita dari sini guys. Tu shelter guys. Wih, banyak Walid guys. Takutnya. Okay. Santai. Skipping dengan Aish. Okay. Okay. 30 second until Walid appear. Okay, kita laju. Okay, Skipping. Oi. Okay. Laju. Oi, duduk orang sini. Woi, nyawa ni nak nyawa ikan. Weh, lari weh. Wih guys, susah guys tahun ni. Okay. Banyak. Okay, dapat lepas. Let's go. Sekarang ni Adi dia tinggal kawan Adi weh. Apa belakang ni. Okay. Okay guys, ada sampai sekarang ni tengah. Okay, sekarang ni kita tunggulah kerja kawan kita guys. Woi, muka Walid. Allahuakbar. Hai Walid. Zikri ni paling normal guys bila Walid. Tu guys, kita boleh nampak sini guys. Sini tunjuk ni. Hero dia ni. Dan pengikutnya. Mesti jatuh lah tu Aish. Okay guys. Tu guys, diorang tengah bergerak sama-sama. Wow, ramai tu terkorban weh. Sini. Walid. Jangan Walid. Kita tak nak pejamkan mata. Kawan-kawan semua, janganlah anda semua pejamkan mata dan memikirkan Walid. Pejamkan mata. Tunggu hell naik dulu, betul. Woi, Skippy, cepat Skippy. No Skippy, yang kena dengan Walid. Oi, mantap Skippy guys. Okay Skippy, kita tunggu dulu kejap Skippy. Ceramah Walid. Takutnya. Ada Walid. Pejamkan mata. Bayangkan Walid. Pada mata Walid guys. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi panggang. Walid nak Dewi boleh tak? Weh, takut weh. Takutnya. Akid sini Akid. Cepat Akid. Let's go. Walid hitam. Mana ada Walid itu tak seperti hitam. Okay. Okay, kita dapat. Okay, Adi dapat nak tunggu korang. Nak gerak. Adi kena lari juga daripada rumah Walid ni. Seram. Tak ada yang tahu dari Walid dari Dewi boleh. Tak boleh. Ceramah Walid. Okay, go. Macam mana ni? Dari sini Skippy. Dari sini. Adi faham bila tengok Akid ketinggalan terjatuh. Takutnya. Okay guys. Sekarang ni Nema tak jumpa siapa lah guys. Nema Adi dengan Skippy je guys. Okay, kita tengah lumber. 13 hati Walid Pir. Oh my god. Walid nak Pir. Wow. Sini Skippy. Woi, sekarang ni Nema Adi dengan Skippy je lah. Ceramah Walid. Zik, Walid nak kawan apa? Okay. Let's go. Walid nak lawan. Ambil alah. Woi. Pejamkan mata dan bayangkan muka Skippy. Takutnya. Bayangkan muka Skippy. Lari, kabur. Kita lari, tak nak bayangkan muka siapa pun. Kita nak pejamkan mata, bayangkan Roblox. Kita pejamkan mata, bayangkan Roblox. Okay, laju. 10 saat until Walid appear. No. Takut. Skippy lagi guys. Sekarang ni tak jumpa siapa lah. Kau Walid. Okay. Takutnya. Okay guys. Ada situ nak dekat ni. Ada Skippy dengan tidak dekat tadi. Okay. 4 second until. Okay, 3, 2, 1, kosong. Let's go Skippy. No. Apa ni? Okay. Okay, let's go. Apa hal ni tiba-tiba je weh. Seram.
Takutnya. Okay. Oi, okay, nyolok. Oi. Okay. Nyawa dah sikit ni guys. Okay. Oi, 6 second. Oi, lajunya. Oi, Walid dekat situ No. Sempat ke. No. Yes. Sempat. Walid dekat belakang Hadi je tadi guys. Guys, ada rasa ni kot rumah Walid. Tak ada yang tahu dari mana Kita dah sampai guys. Hadi bayangkan muka saya. Takut, tak nak. Kita tak nak bayangkan. Kita tak nak bayangkan Akik. Kita nak bayangkan ayam. We don't want. No. Please. Hadi dah jauh. No. Dari mana ni? Okay. Sini. Tak boleh. Patah balik. Takutnya Walid nak encer. Jahat Ais. Dia walaupun kita kan Walid jahat, tapi Ais mengejek Walid tak encer pun. Guys, sekarang tengok guys, kita depan belakang ni memang diorang tak dekat guys. Guys, tadi ada terjatuh, tak tahu nak buat macam mana. Tak ada yang tahu dari mana dia berasal. Muka Walid ni seram. Walid ni seram. Mata dia besar. Okay. Hadi kena pergi balik. Okay. Bayangkan muka Tung sahur. Okay, Tung sahur tak takut lah. Tung sahur tak apa. Walid tak nak. Woi, apa jangan sangat tolak Hadi. Mana Haji ni game? Hanya menipu lah. Nyawa dia nak mati lah. Okay, tolonglah jangan mati dulu. Ada jauh dah ni. 10 saat nanti Walid pen. Okay, kita laju. Kita mau serius. Okay, sempat. Woi, pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Apa lah yang retik. Bayangkan muka Walid. Takutnya. Okay. Let's go. Kita nak sampai penghujungnya guys. Okay, di sini. Dia shaking. Okay. Dia shaking. Okay, bayu. Okay, dah lepas. Okay, op. Bayangkan muka Walid. Tak nak. Oi, what the heck? No. Tak nak patah balik. Okay, sampai sini je. Sempat ke guys? Sempat. Sumpah tu. Please lah. Tak nak patah balik. No. Shelter please lah. Selamatkan Hadi. Tak nak bayangkan muka Walid. Sempat guys. Tak ada yang tahu dari mana dia berasal, tapi ajarannya menyebar cepat. Takutnya. Bayangkan awik kau dia. Di mana ada awik? Apa kamu merepek ini? Op. Let's go. Hop. Nasib. Guys, saya kena prank. Tak tahulah mana satu. Ada kita boleh buat macam ni kot. Boleh. Okay. Ini Hadi belajar guys, trik dia. Korang kena belajar guys kalau korang nak pandai main. Okay, ni boleh lah. Apalah masalah. Okay, 9 saat. Guys, Hadi dah nampak penghujung ni guys. Hadi dah nampak rumah Walid dah guys. Tak tahu lah tu rumah Walid ke kampung Hadi guys. Woi, susahnya kalah lah. No. Hadi takkan kalah guys. Not yet. Tak ada yang di way Hadi tak nak sampai sini. Hadi tak nak. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Tak nak. No way. I will never do that. Okay. Mi pro. Ais tak nampak lagi Ais. Kalau pro. Macam ni. Okay. Let's go. 17 hari nanti Walid appear. No way. Appear. No, jangan Walid. Walid, sabar Walid. Jangan keluar lagi Walid. Kuatnya benda ni. Okay, sempat. Lagi 1, 2. Lagi 2 station. Lagi 2 arena dan Hadi sampai ke rumah Walid. Let's go. Okay. Woi, pejamkan mata. Bayangkan Walid. Walid nak dewi boleh? Tak boleh. Kita reject Walid. Okay, 2 saat. Okay. Let's go. 30 saat. Let's go. Ni kena lagi ni. Okay. Hadi dapat tekan pertama. Okay, tekan kedua. Dan sini. Okay, let's go. Kita dah faham. Okay. Ni Hadi belajar trik tu daripada dekat Tung Sahur punya alien tu guys. Okay. No. Okay. Hadi tunggu. No, Akid Hadi dah jauh Akid. Woi, last station. Let's go. Itu adalah perintah. Woi, tunjuk muka Walid dekat Hadi. Ada sebelah kan siapa tu? Ada orang guys. Bakal tak ada orang. Hadi jatuh. Kick Hadi. Weh, ni private server Hadi tau. Zikri nak kick Hadi ni memang tak ada harapan lah.
Weh, takut weh. Weh, Beh, jangan jatuh Beh. Please Beh, saya nak menang Beh. Wow, Adi lele pula tadi. Me pro, but me no pro. Oh. Weh guys, weh, no. Please shelter, sampai. Weh, susah weh. No, please lah. No. Guys, no, dah jauh balik weh. Ada depan tu kan. Weh. Weh, diorang gelakkan ke Hadi. No, korang, Hadi tak mati lagi tau. Hadi jatuh. Mika bergelakkan ke Hadi. Weh, dah semua gelakkan ke Hadi ni, bebe. Ajarannya menyebar cepat dan pengikutnya terus Hadi tahu orang yang pertama akan menang ni. Nanti Hadi orang yang pertama akan menang game ni. Pusing je kat Hadi. Okay. Oi, bahaya. Oi, sakit weh. Aduh. Okay, laju. Dia akan buktikan kat diorang yang Hadi adalah orang pertama akan kalahkan, yang akan lari Walid daripada Walid. Hadi tak nak duduk dengan Walid sebab Hadi tak nak Walid. Okay. Let's go. 3-1 Walid here. No way Walid, I don't care about you Walid. Bismillah, jatuh duluan. Ui, jahatnya Skippy. Don doakan Hadi jatuh weh. Tak ada yang tahu dari mana dia berasal. Apa diorang doakan Hadi jatuh tapi diorang tak doakan Hadi mati. So dia akan still standing. Dia akan tetap menang. Dia akan tetap lari daripada Walid. Tak nak duduk dengan Walid dah. Tak nak duduk dengan Walid. Macam mana? Okay. Tak nak duduk dengan Walid. Masa sini tadi okay. Dia tak nak duduk dengan Walid. Minta maaf korang. Kalau korang yang lambat, Hadi terpaksa tinggal korang dengan Walid. Hadi takkan duduk dengan Walid selama-lamanya. Sampai Hadi mati, Hadi takkan duduk dengan Walid. Itu adalah Hadi jatuh. Belum. Okay, selesai. Tadi part sini guys. Part sini tu yang susah weh. Sebab dia ada lubang. Masa korang kena lebih depan. Itu yang susah tu. Okay, pasal nanti Walid kecil. Okay. Go. Boleh. Mestilah boleh. Hadi takkan tak boleh. Hadi will never ever give up. Kita kena lari pada Walid. Kita kena capai sesuatu tu kalau kita ingin kan. Benar. Okay. Sekali. Yes. Checkpoint terakhir dia. Dan Hadi akan lari daripada Walid. Korang bye-bye lah. Jatuh lagi. No. Dia akan Hadi mati ni game. No. Depan tu je Hadi akan jumpa dengan Walid. Oi, bismillah Hadi mati. No. Hadi takkan terkena dengan korang punya doa ni. Susah. Tapi korang kena tak boleh give up. Sorry lambat. Tak apa, rasanya main lambat. Hadi mati. No. Hadi kata tak nak. Hadi tak nak. Okay. Hadi kata tak nak. Hadi tak nak. Okay. Oh, sini. Betul. Okay. This is my final day at Walid house. I will run. Yes! Hadi dapat lari daripada Walid. First try. Hadi kalah dengan Walid. Walid. First try baby. Okay guys, kita akan try lagi satu round dan membuktikan Hadi tak strong. Yakin. Kalau Hadi tak strong, kenapa Hadi boleh menang? Okay. Tu Skippy nak patah balik ya Skippy. Okay. Sentap. Hai semua, Hadi baru lari daripada Walid tadi. Okay guys, jom kita pusing sekejap. Okay, sekarang ni ni guys, ada komen, ada core blocks dengan headless dan kita boleh berpakaian seperti tungtung sahur. Itu adalah perintah dari Walid, yakni anomali misterius. Boleh ke kita berpakaian? Tak boleh try pun Okay, selesai. Okay, ada pakai tungtung sahur punya ni. Dari mana dia berasal? Dia pakai tungtung sahur. Menyebar cepat. Tung sahur. Kita akan sentiasa rindu tungtung sahur dan jomlah kita bergerak Mika. Let's go Mika. Gaza pun ada, Hakim pun ada. Jatuh lagi, awal dah jatuh. Okay, jangan risau Hadi akan comeback. Jangan risaukan tentang Hadi. Let's go, Hadi sampai checkpoint pertama. Hakim dan Gaza. Tak strong dia jatuh. Chill. Sikit lagi nak menang. Mati lagi ke Skippy? Itu adalah perintah dari Walid, yakni anomali misterius.
Mana? Aduh, seramnya muka Walid. Guys, seram kan guys. Tak boleh, seram ni. Adi pun kena jujur yang muka Walid seram. Okay. 3 saat and go. Sabar. Akid gerak awal sangat. Akid gerak awal sangat. Oi. Aduh, Adi pun gerak awal sangat. Masuk. Okay, lompat terus. Kita kena laju. Game macam ni kita kena laju guys, sebab dia orang ada masa. Laju. Okay, Adi boleh gerak. Let's go. Okay, dah sampai. Akid. Okay, mantap. Akid kena lompat. Jangan lalu je. Come on, Mika. Makin laju Hakim, go. Go Hakim. Ais lari je, Ais. No. Ais dah kena makan. Tinggal kami berempat saja. Dia akan mengukatkan. Kita akan gunakan Walid. Guys, ni korang kena lalu belah kiri tau. Korang kena lalu belah kiri jangan lalu belah kanan. Kalau tak nanti korang kena terbang. Nanti korang terbang. Siapa yang tu kiri? Allah, mesti Hakim tergerak kiri tu. Oi, okay. Let's go. Okay, let's go. Hakim dah ketinggalan sebab dia mungkin terbuat salah arah. Jatuh. Skippy doa orang jatuh last dia yang jatuh. Go. Asal Walid ni kejar ni? Laju. Asal dia bawa Walid kejar ni weh. Bukan dah habis je. Oh, pusing. Asal tu buat mistake. No. Oh, dia tersalah kira. No, I see. Guys, ada tak larat guys. Kan benar? So guys, nampaknya Adi larat buat 1 win saja. So guys, itu sajalah video kita pada hari ini ya. Ni Skippy ada sekali dengan dia. Lain tu tengah sibuk buat hobi tu. Tu Akid on the way. Tung sahur. Hakim. Sini yang lain. Itu adalah sini ni kita ambil gambar sikit-sikit kan. Berpatapin. Ada ke tahu berpatapin? Okey guys, jom kita tengok kejap tower ni. Ni ada lah berpatapin tower. Champions League tower, Assassino Cappuccino tower. Mai Hadi rosak lah. Tak apa, dia je. Surrender. Ni obi hantu. Tower malam chaos. Takbirin tower. 8 tower. Beduk tower. Singapura tower. Anomaly velocity. Okay guys, kalau korang pilih lah game mana korang nak nanti next time bila kita recording kita main game satu game ni guys. Okay, apapun itu sajalah video kita pada hari ni. Make sure korang like dan subscribe video ni dan komen apa game next yang kita main guys. So itu saja video kita pada hari ni. Bye bye semua. Assalamualaikum. Ciao.